Hang boleh lah hang memang tilawah Quran. Anak ustaz pula. Anak ustaz ustazah pula. Secara ringkasnya, dalam bulan Ramadan, saya ingat kita ada beberapa KPI yang masyarakat kita telah letakkan. Maksud kita dibesarkan dalam KPI yang somehow dia buatkan Ramadan tu jadi tak best. Apa? Pertama, KPI-nya adalah dalam bulan Ramadan kita mesti khatam Quran. Kita kena akui bahawa bukan semua orang lancar baca Quran. So for those yang memang baca Quran dalam keadaan tersekat-sekat, baru Iqra' 2, baru Iqra' 4, dia akan rasa dia loser. Dia akan rasa Ramadan is not for me. Hang boleh lah hang memang tilawah Quran. Anak ustaz pula. Anak ustaz ustazah pula. Kan kena pula anak ustaz Luqman. Memang pandai lah. Aku ni anak yang tak apa-apa ustaz sangat. Jadi bila dia dengar saja ustaz-ustaz cakap kita kena khatamkan Quran, kena pula dia dengar ustaz tu cerita Imam Syafi'i khatamkan 60 kali bulan Ramadan. Oh jauhnya aku nak masuk syurga rasanya kan. Rasa macam jauh sangat rasa. Jadi dia rasa macam instead aku nak pulun, which is aku takkan sampai, biar aku back off. So orang kan back off. Dia akan tinggalkan. Daripada aku baca Quran tak apalah, aku pun memang tak lepas pun. Aku baca Facebook je lah. Jadi somehow kita takut datang satu generasi yang dia meninggalkan sesuatu sebab dia rasa macam terlalu susah. Walau tak ada pun satu kewajipan untuk selesaikan Quran 30 juzuk dalam sebulan ni.